Selamat datang ke Razik Khalid Channel. So Alhamdulillah pagi ni kita masih lagi berada di Anatolia Campsite. Anatolia Campsite. Inilah keadaan dia. Tu kemah kita orang kat belakang sana. Jom kita jalan depan pintu masuk dia. So bila korang sampai ke Anatolia Campsite, jadi perkara pertama yang korang akan nampak adalah Anatolia Campsite punya peraturan lah. So masuk saja sebelah kiri korang akan nampak air sungai. Sungai lah. Sungai yang sangat menenangkan. Okey. So, sungai inilah yang akan mengalir sampai ke campsite. So ni yang paling best ni kalau duduk dalam kolam ni. Tengok. Ni view yang korang akan dapat bila korang mandi, bersantai, bersukaria bersama dengan anak-anak. Korang dikelilingi view yang sangat menakjubkan lah. Tapak kemah dekat sini, dia punya lantai tapak kemah tu adalah lantai rumput. Rumput kapet campur. Toilet dia memang cantik dah macam R&R lah toilet dia. Kita tengok toilet lelaki lah dengan dihiasi pokok-pokok, bunga. Puasa juga kawasan parking dia. Cuma kalau terlalu ramai saya tak pastilah keadaannya macam mana. So yang sebelah sana pun adalah tapak kemah untuk Anatolia. Ni adalah plug point dan juga sinki dia. Ni laluan untuk menghala ke glamping punya tent. Okey. Belah sini kita tengok. Anatolia juga ada tapak kemah yang petak macam ni. Dia letak batu-batu. Saiz dia tak silap saya ni ada tak 20 kaki sekejap kita kira. Lebih kurang lah ni tapak untuk kemah yang ni, yang petak ni lebih kurang lah 20 kali 20. Tapi saya rasa tak sampai 20 lah, lebih kurang. Oh, dekat belakang kemah glamping ni ada ni guys, ada kolam. Tapi saya tak pastilah kolam ni boleh ke nak buat aktiviti apa kan. Tapi sebab dia macam tersorok sikit dekat belakang kemah. Buat campfire ada tempat dia. Saya sukalah tempat ni. Faktor utama yang saya suka tempat ni adalah dia ada kolam dan juga sungai. Serta dia punya lantai tapak kemah dia